berada di target bola 1 diwakili oleh saja nama jadi ni. Kalau salah maafkan saya. Adra Cita Yunata dan juga Eden Chow Zengzi. Mana-mana pasukan Kelantan yang berada di target kedua diwakili oleh Alifah Kalishah dan juga Muhammad Aiman Hakim. Menemaskan Putrajaya di 1-8, menemaskan Selangor di quarter final dan menewaskan Johor di separuh akhir. Jadi pasukan Sabah akan memulakan panahan dahulu melalui Eden 9. Eden makan ni. Lapan. Tujuh. Sembilan. 34 daripada pasukan Sabah. Kelantan memerlukan sekurang-kurangnya 19 mata untuk menyemai Sabah. 10. Dan jika 10, Kelantan akan menang set yang pertama ini. Dari Aiman Hakim. 9. Cukup sekadar untuk menyemai Sabah di set. Kita sudah bersedia untuk end yang berikutnya. Set yang kedua. Strategi masih yang sama. Eden yang akan menggunakan panahan dahulu untuk pasukan Sabah. 8 ke kiri kali ini. Lapan juga. Sembilan. Baik daripada apa nama dia, lupa lah. Alifah Kalishah. Sedap nama. Oh, anak Ahmad Rohullah rupanya. Dan Aiman Hakim. Lama. 9. Ini dia Cita. 9. Itu terakhir daripada Sabah. 9. 9. 8.
sama. Di set yang pertama tadi 34. Kelantan pula peluang. Salah kaki dia. 10. Lagi 10 saat. 4, 3, 2, come on. Dah, hampir saja. 10. Dahsyat yang lebih Kelantan. Eden yang mana dulu? Eden ke? Eden ke? Eden. 10. Ya, baik penggunaan kali ini. Bagaimana dengan Cita? Tujuh. Kanan pula Aero Cita. Ini dia. Kena pok dia. Apa nama dia lupa. 10. Oh, mengganas. Set-set ni. Set-set kita. Bukan. Kau bukan set kata. Set Dio. Aiman 8. Tak boleh follow. 8. Suasana yang agak aman damai di Kampak ni. Sesekali dengar kereta api melintas. 10. Tapi kalau area macam ni kosong ni 1 kilo tak. So 35 daripada pasukan Sabah. So 99 sudah memadai saya rasa. 9. Tapi kalau last ni dia tinggi lah. 8 sudah cukup. Tidak 9 untuk menang. Jadi Aiman bagaimana? 9. Ya. Nampak mudah bagi berpasukan campuran. Adalah pasukan Kelantan yang diwakili oleh Muhammad Aiman Hakim dan juga Ali Fakar Richard. Manakala pingat perak buat pasukan Sabah diwakili oleh